Kuil Wadi Es-Sebuar. Dibina oleh Ramses II di Nubia. Namanya bermaksud Lembah Singa. Tetapi perkara paling menarik ialah laluan menuju ke kuil. Pengunjung dahulu perlu melalui sebuah jalan yang dihiasi patung Sphinx. Patung-patung ini diletakkan di kedua-dua sisi laluan. Bayangkan berjalan di antara barisan Sphinx batu sebelum sampai ke pintu masuk kuil. Kompleks ini juga mempunyai patung Ramses II yang besar. Dinding kuil dihiasi dengan relief dan hieroglif, termasuk gambaran Ramses II bersama dewa-dewa Mesir. Kemudian, empangan Aswan mengancam untuk menenggelamkan kawasan tersebut. Kuil ini akhirnya dipindahkan ke lokasi lebih tinggi. Strukturnya dibongkar dan dipasang semula batu demi batu. Jika anda suka fakta sejarah macam ni, subscribe kami sebab setiap hari kami upload fakta sejarah dan misteri dunia.